Tanya saya kalau katalah petang-petang ataupun pagi, biasanya lepas sarapan pagi dah ambil nasi, dah ambil ayam, dah ambil sayur apa semua, lepas tu rasa lapar lagi. Apa snack yang boleh dimakan? Ni antaranya snack yang boleh dimakan. Macam ni kan. Oat crunch ni. Ni oat crunch ni boleh. Tapi you all ambil yang original. Okay. Yang ada strawberry macam ni, ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi better ambil yang original. Tak kisahlah yang macam ni boleh. Tak masalah. Yang macam ni pun boleh. Macam ni boleh, tak ada masalah. Okey. Biskut lah. Biskut yang macam ni, yang oat cookie ni pun sama. Tak kisahlah jenama munchies pun boleh. Jenama Quaker pun boleh. Yang ni. Yang ni ada rising pun boleh. Yang ni pun sesuai. Yang ni sesuai. Lagi yang ada coklat chip ni, kita kena tengok dia punya kandungan coklat dekat belakang dia. Berapa dia punya kandungan. Nampak? Kalau macam ni, dia lebih kepada 9.4. Maknanya dia punya Quaker oat tu lagi tinggi berbanding. Macam ni pun boleh. Grain. Boleh, tak ada masalah. Yang ni pun boleh. Macam ni bagus. Yang ni bagus ni. Jenama apa ni? Eco ni. Ni, nampak? Original. Boleh?